Saya faham walaupun the Supreme Court telah buat keputusan, tetapi baru pagi tadi Presiden Donald Trump telah memberikan warning yang sangat jelas. Mana-mana negara yang telah pun memeterai perjanjian dengan mereka dan menarik balik perjanjian tersebut boleh dihukum menggunakan pindaan undang-undang yang ada di Amerika. Jadi adakah kita, kerajaan Malaysia, yang terikat dengan komitmen 1 trilion ini mungkin kita akan meneruskan perjanjian yang tak sah ini? Jadi adakah Perdana Menteri dan kerajaan bersetuju dengan cadangan saya untuk selamatkan negara ini supaya perjanjian timbal balik tarif atau dipanggil ARTS ini yang telah ditandatangani pada 26 Oktober tahun lepas, kerajaan batalkan sahaja. Saya katakan apapun keputusan kita, kita kena teliti. Pertama, pertahankan kepentingan kita dulu. Apa kepentingan ekonomi dan perdagangan kita. Dan kedua, kita lihat juga tindakan negara-negara lain satu dunia ini. Bagaimana mereka respon. Dan ketiga, tentang kedudukan dalaman, domestic policies di Amerika itu sendiri. Apakah akan selari dan setuju dan tidak dicabar beberapa peruntukan lain. Saya tak kata saya nak galakkan atau setuju mencabar keputusan Mahkamah Agung. Yang dibangkitkan ialah section-section tertentu yang boleh dipakai untuk negara-negara dalam urusan dagang yang kini tidak termasuk dalam keputusan Mahkamah Agung. Ini peguam-peguam macam Pasir Gudang boleh bahaskanlah. Saya hanya berikan pandangan secara umum